Serius isu di Liverpool dan ia tengah panas sekarang. Prestasi amat mengejutkan. Start musim, kita dah nampak yang Liverpool struggle untuk adapt. 3 bulan pertama hancur habis. Sekarang duduk di tangga ke-11 dah kalah 6 kali. Lepas lawan Nottingham Forest ni, kita nampak yang Liverpool telah kehilangan aura mereka. Dan ia adalah satu perkara yang amat menyedihkan. Soalan paling banyak yang saya baca di media sosial adalah mengenai Arne Slot. Apa cerita dengan dia? Dan mesej dari klub sangat jelas. Still support dia. Dia pun dah buat sidang media pada hari Khamis ini untuk perlawanan Premier League. Bukan pada hari Jumaat seperti kebiasaan. Kenapa? Sebab Liverpool bagi semua cuti pada hari Jumaat. Bagi semua orang relax, reset minda, disconnect sekejap daripada tekanan yang sedang mereka hadapi sekarang. Slot straight to the point. Lepas lawan PSV, dia kata saya tak risau tapi saya kena buat lebih baik. Dan ia adalah satu perkara yang boleh mendapat respect daripada kita. Tapi tak pernah bagi alasan. Jujur habis. Kadang-kadang brutal dekat diri sendiri. Itu antara sebab kelab masih lagi berdiri di belakangnya. Yes, kalah 4-1 lawan PSV. 9 kekalahan daripada 12 perlawanan terakhir. Ramai yang fikir Slot dah habis. Say goodbye to Liverpool. Tapi kelab kata, relax. Tiada plan nak pecat Arne Slot. Dia masih mendapat peluang lagi untuk mengubah situasi keadaan di Liverpool. Realitinya, sokongan ada tapi bukan sampai bila-bila. Keputusan kena berubah cepat. Kalau tidak, ia akan mengundang bahaya kepada Liverpool sendiri. Tapi buat masa ini, Liverpool masih lagi mempercayai Arne Slot. Dia telah membantu Liverpool memenangi kejuaraan Premier League pada musim pertama beliau. Hubungan dengan pemain sangat kuat. Banyak benda positif musim lepas. So, sekarang tinggal satu benda saja. Perlawanan seterusnya, bolehkah memulihkan momentum Liverpool ataupun akan menghadapi tekanan yang lagi berat untuk fan Liverpool? Hampa tunggu sajalah, hampa sabar sajalah. Hampa rasa macam mana? Kekalkan Arne Slot, support dia ataupun telah sampai masa untuk berubah?